Guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni adalah hari ke-23 di bulan Ramadan pada tahun 2026. Munirah sangat happy sebabnya Munirah rasa bersemangat, rasa gembira sebab kita nak menyambut hari raya puasa pula kan. Jadi Munirah rasa teruja lah untuk bersama-sama dengan saudara mara, keluarga kita yang terdekat, yang jauh semuanya kan. So hari ni Munirah tak ada nak buat apa-apa sebabnya I don't know what to do because I think my problem is I had no idea what to film and what to record for my channel and what to say in front of camera, what to do, I don't know. So hari ni Munirah sekarang ni dekat sekolah mak Munirah. Dia datang sekolah sebabnya dia masih lagi cuti. Dia cuti sebulan sebab sakit. Jadi dia datang sebab dia nak, macam dia ada kerja, jadi dia terpaksa datang sekolah lah. Munirah nak bagi tahu korang semua, ayah Munirah dah bagi kebenaran kami adik-beradik untuk memandu. Jadi Munirah harap nanti Munirah akan memandu dengan lebih berhemat, dengan lebih cermat lah. Sorry tau guys, bergoyang-goyang sebabnya Munirah tak tahu nak record macam mana. Lagi Munirah tak tahu juga nak cakap apa dekat depan kamera sebab Munirah tak ada topik nak cakap. Tapi bila Munirah record ni kan, Munirah rasa tenang, Munirah rasa damai, Munirah rasa macam aman, selamat semualah. Sebab Munirah record tau. Tapi Munirah tak tunjuk dekat korang lah, keluarga Munirah, sebab Munirah hormat privasi diorang kan. Okay, sekarang ni Munirah tengah mencari kalau korang ada suggestion mana nak cari buku-buku pre-love, sebabnya Munirah nak cari buku novel The Hunter by Miss Tia. Munirah nak beli. Munirah memang nak beli lah. Actually kan guys, Munirah hari tu masa Selangor Book Fest tahun lepas, Munirah ada nampak buku tu. Tapi masalahnya buku tu tak boleh guna kupon. Kuponnya adik Munirah ada, jadi Munirah tak dapat belilah benda tu. Dan tiba-tiba dia punya penulis bagi tahu yang kopi diorang dah tak buat, diorang dah tak keluarkan dah The Hunter. Sebabnya terlalu sold out, jadi terlalu banyak permintaan, jadi diorang dah tak keluarkan The Hunter. Diorang nak keluarkan cerita baru. Jadi sebab tu Munirah susah nak jumpa buku The Hunter ni. Tapi Munirah nampak dekat TikTok hari tu ada buku-buku free love yang diorang jual The Hunter. Mungkin Munirah akan beli buku tu walaupun dalam keadaan tak buruk, keadaan buruk ataupun tidak. Sebabnya ada orang ada orang lalu, jadi Munirah malu lah pula. Orang tu nampak Munirah rakam. Aduh mak, tak apalah, kita teruskan je lah dengan rakaman kita, okay? So untuk hari raya ni Munirah akan balik ke Johor. Tapi tak tahu lagi Munirah duduk berapa lama kat sana. Sebabnya mak Munirah sakit, jadi Munirah kita orang terpaksa macam tak boleh duduk lama lah dekat sana kan, sebab susah untuk mak Munirah buat kerja semua kan. And then kita orang boleh juga beraya dekat rumah keluarga, saudara-saudara, tapi tak boleh jauh-jauh macam tu lah. Sebabnya entahlah kenapa Munirah rasa macam tak sedap hati untuk balik ke Johor kan. Tapi untuk nenek Munirah sanggup pergi balik Johor. Okey je lah, itu je lah Munirah nak cakap. Nanti Munirah sambung lebih-lebih, sekarang korang bosan, jadi okey lah, bye.